belajar dengan gembira bersama Cikgu Yasmin. Mimi, Adam dan Faiz bermain di tepi sawah pada waktu petang. Mereka terdengar bunyi pelik dari pondok lama. "Siapa di sana?" tanya Adam dengan berani. Faiz mula berasa takut. Mimi ternampak seekor anak kucing di bawah tangga pondok. Anak kucing itu sedang menangis. "Kasihannya," kata Mimi perlahan. Faiz masih takut untuk mendekati pondok itu. Tiba-tiba, angin kuat meniup pintu pondok hingga berbunyi kuat. Faiz terkejut dan hampir terjatuh. Adam memegang tangan Faiz. "Jangan takut, kita bersama," katanya. Mereka masuk ke dalam pondok perlahan-lahan. Pondok itu gelap, tetapi tiada apa yang menakutkan. Mereka jumpa kotak lama berisi lampu minyak dan kain lama. Faiz mula berani melihat sekeliling. Anak kucing itu melompat ke atas bahu Adam. Semua ketawa bersama-sama. Faiz kini tidak takut lagi. Dia membantu Mimi membawa anak kucing keluar dari pondok. Mereka membawa anak kucing itu pulang ke rumah Mimi. Ibu Mimi mengucapkan terima kasih. Sejak hari itu, Faiz menjadi lebih berani. Mereka bertiga terus bermain bersama dengan gembira.